selamat datang ke channel YouTube saya. Hari ini saya berada di Tanjung Malim. Alright gang, ride santai kali ni kami bermula dari area Rawang ke Tanjung Malim. Ride santai minum petang. Okey, selamat datang ke channel YouTube saya. Hari ini saya berada di Tanjung Malim nak review satu kedai makan ayah Pin. Kat sini famous dia mi kicap dia. So cuba tengok lokasi kedai dia. Kat Pekan Tanjung Malim, dekat lorong ni, dengan ada lukisan-lukisan ni. Alright, memang unik lah kedai ni. Jom kita tengok. Kedai makan ayah dia ni antara pot rider-rider pada hujung minggu untuk ride makan-makan di Tanjung Malim. So anda boleh cubalah. Sedap tak sedap tu anda kena cuba dan rasa. Kalau ikut tekak saya dah okey dah, sedap. So kat sini ada banyak menu, so anda bolehlah cuba satu-satu menu tu. Kalau dapat kau magic lah, kita tengok magic. Oh, dah tukar jadi purple. Ini dia mi kicap. Oh, kering lah. Dia kena bau kuah kan? Bau kuah bau gaul. Ambil seorang awal tak dia? Dengan air apa tadi? Bunga tu? Okey, kita singgah mengopi di kedai Pau Yik Mun, Tanjung Malim. Jadi saya jadi anak. Okey guys, begitulah ride santai saya hujung minggu ke Tanjung Malim. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye.